Sebagai PLS ni, engine check light dia naik. Jadi, apa masalah dia? Jom kita tengok. Lepas kita cucuk komputer, kita dapat tahu kod yang keluar adalah P0444, iaitu dia punya canister push bermasalah. Ini adalah push canister dia. Kat mana kita tahu benda ni rosak. Okay, kita ada manual dia. So, kita akan refer kat manual ni. Okay, first kali kita akan ikutlah step yang ada dekat manual. Kat sini dia ada satu soket. Soket ni kita kena buka, kita akan check lah pin dekat sini. Dia dekat pin nombor 2, mesti dapat 12 volt. Okay. So kita tekan, kita cabut. So kita akan check voltan dia 12 volt ada tak. So kita akan cucuk kat pin sini yang positif ni merah. Lepas tu satu lagi dekat negatif lah. So kita set kepada voltan Lepas tu kita kena onkan switch. Bukan start engine on saja. Okay, maksudnya yang ini pin ni dia akan dapat 12 volt. Macam dia akan lagi tinggi lah sebab engine tengah running. Dia akan dapat 14. Pin nombor 1 dia dapat dalam 2.5 volt sebab dia daripada ECU. Okey, soket tu kita dah check bahawa supply ada dan tak ada masalah. Macam mana boleh naik engine light? Kalau ikutkan kod tu P004 memang bermasalah daripada dari situ. Dia banyak kemungkinan. Kalau kita ikutkan dia punya prosedur check tu, boleh jadi juga fuse relay. Tapi kita dah check lah fuse relay dia okey, tak ada masalah. So macam ni kita tahu bahawa canister push ni memang betul-betul masalah. Okey, kita akan buka dia punya dan tunjuk cara check dalam keadaan engine mati. So kita dah cabut soket ni. Kat sini dia ada dua hose, satu atas, satu belah bawah. So yang atas ni dia pakai klip je, kita kena alihkan sikit. Ni dia ada pin dia ni. Sini dengan sebelah sini, kiri kanan lah. So kita tekan, kita tarik ke atas. Lepas tu dia dah terbuka. Lepas tu yang belah bawah tu, kita kena alihkan daripada sini, dia punya bracket. So yang buat naik. Okay, yang ni tadi kita dah buka dah. Dia ada satu klip, kita keluarkan lah dia. Kita tarik je keluar. Dah keluar. So macam mana kita tahu benda ni rosak? Kalau daripada segi condition dia, kita boleh dengar lah dia punya dia dah goyang. Maksudnya dia tak normal macam biasa. Okay, boleh dengar kan dia goyang. Satu lagi, kadang tak semestinya dia goyang, dia tak elok. Satu lagi kita kena check continuity dia dekat terminal ni. Okay, biasanya dia punya ohm atau rintangan dia dalam 20 ke 40 ohm. Okay, so kita akan check dia punya rintangan. So kita tak kisah mana-mana polarity, kita sentuh je kat sini antara terminal dia ni. So sekarang ni bacaan dia still tak naik. Okey, kita cuba naikkan dia punya bacaan dekat multimeter. Kita kena naik ke 2K. Lepas tu kita check lagi dia naik ke tak. Masa kosong tak naik. Kita naik lagi, still tak naik. Maksudnya confirm lah benda ni rosak. Okey, jom kita tengok yang baru punya bacaan pula. Tada, ini yang baru. Okey, kita comparekan yang lama dengan yang baru. Tadi yang lama bacaan dia infinity lah ataupun kosong. Bacaan dia mesti antara 20 hingga 40 ohm. Kita set kepada 200 ohm. Kita check bacaan dia. Tengok dapat berapa. Dapat 17. Kita naikkan. Dia still dapat bacaan. Maksudnya benda ni okey. Okay, ini kita pasang balik macam tadi. Lepas tu kita clearkan error. Kita tengok naik lagi tak check engine light. Ini yang baru. Kita pasang je, masuk bawah dulu, masuk plug yang atas. Lepas tu kita masuk soket dia. Okay, lepas kita dah pasang, kita perlukan OBD scanner. Kita cucuk dulu. Okay, dah cucuk. Lepas tu kita start engine. Okay, tengok kat sini. Check engine light ni still naik sebab kita tukar. Jadi kita perlukan OBD scanner ni untuk kita reset balik lah. Okay, lepas tu kita akan baca dia punya push duty cycle dia. Sebab dalam manual pun ada tunjuk dia kalau masa ignition, maksudnya bila kita on kunci dia dalam 0%, maksudnya benda tu belum berfungsi lagi. Kalau dah start engine dia akan naik ke 4% kalau bila dah start engine lah. So nanti kita akan baca lah dalam scanner ni. Okay, ini check engine yang sebelum. Canister push solenoid valve open circuit. Okay, so kita clear. Lepas tu check engine light dah hilang. So tadi kita dah clearkan check engine light dia. Sekarang kita nak tengok berfungsi tak dia punya canister push tu. So kita akan baca dekat dalam komputer lah. Kita akan baca read data stream lah. Lepas tu kita akan pergi ke push duty cycle. Okay, nampak 4%. Okay, dah nampak kan dia 4%. Maksudnya canister push tu berfungsi dengan baik. Okay, walaupun kita dah, kalau kita tak tukar canister push tu tapi kita clear pakai komputer, dia still akan ada. Dan bacaan dalam komputer dia akan jadi kosong je walaupun enjin tengah start. Memang terbukti benda tu rosak. Dengan
adanya kita ikut step dalam manual book. So ini dah dapat lah 4. So kita akan matikan, on kunci saja, kita tengok berapa dapat. Okay, dia dah kosong. Bila kita on kunci, dia kosong. Dalam manual pun mengatakan walaupun kita on ACC masuk on kunci, dia dekat 0%. Bila kita start, dia akan naik sampai 4%. So bila dah start, dia akan dapat bacaan ni 4. Kalau start bacaan dia still kosong juga, maksudnya memang confirm lah benda tu. Tapi kadang dekat komputer ni tak membuktikan benda tu betul-betul rosak. Berdasarkan error code yang kita keluar tadi dalam komputer, so tak semestinya fuse rosak. Dia boleh jadi fuse rosak kalau kita ikut manual book tu. Fuse boleh jadi, relay boleh jadi. Tapi kita kena check step by step lah. Macam case ni, kita dah check step by step, memang dia punya canister first rosak. Jadi memang nak kena tukar lah benda tu. Mesti ramai tanya kan, macam mana benda tu boleh rosak? Sebab jarang-jarang rosak, tapi dia kalau dah sampai masa, sebab lagi pun kereta ni dah lama, dia dah sampai masa dia nak rosak, dia rosak lah. Jadi tukarlah benda tu. Selagi tak rosak, jangan tukar. Nak kena check dulu step by step, okay? So jangan lupa subscribe Cikgu Kereta, like and share, okay?